Tuan-tuan duk cerita lah pula macam mana Iran menurung Assad. Faham dulu yang saya cerita. Dia nak cerita juga buruk Iran. Saya tak cerita buruk siapa. Ni bangang. Macam mana Iran menolong Assad. Aku ada cerita pasal buruk apa tak. Saya kata faham dulu. Dia nak ambil juga. Jangan ambil dakwa baru ni adalah kerana Iran. Sebab itulah sampai bila kau akan bodoh. Nanti kau kata pula Iran tolong Assad. Nanti aku cerita kat kau pula. Kita ni dimerdekakan oleh British. British ni membina negara Israel haram. Kenapa kita pergi berunding dengan British? Perang aja lah dengan British. Jihad dengan British. Sebab tu sampai sekarang, masalah kita nak tegur orang kita tak boleh keluar pada kebodohan. Dia nak ambil juga titik bodoh yang kecil ni. Iran ni sokong Syiah. Syria. Faham dulu asas dia, kita telah dipecah belahkan. Peristiwa yang kau tanya aku ni berlaku kemudian. Selepas kita dipecah belahkan. Ambil dulu asbab kita dipecah belahkan supaya tak berulang peristiwa kita berbunuh sama kita. Barulah bodoh kau akan selesai. Boleh faham? Saya cerita ni titik sejarah. Bagaimana kolonialisme ni telah memecahkan kita dengan menggunakan dua perkara. Sesungguhnya seluruh mereka beriman dengan agama Allah pun orang-orang Islam ni sangat berpegang kepada bangsa dia. Sesungguhnya orang Islam ni pula dia sangat sensitif tentang mazhab dia. Kemudian baru kau boleh ambil balik Assad ni apa semua dah terkemudian. Ambil pengajaran punca dia. Sagi aku cerita pula sekarang Assad dah jatuh. Dah naik dah kerajaan baru. Dan kerajaan baru ni menerima model Amerika. Kau tanya aku pula. Oh, dah jatuh Assad ni sekarang dah naik lah pula. Ahmad Asharak. Ahmad Asharak ni kelihatannya sangat pro-Amerika. Mampus aku nak jawab kan kau? Kena dipertikaikan. Bila kita tak belajar sejarah dengan baik, kita bodoh sejarah. Semua benda kita akan pertikaikan. Sebab tu kita kata kena baca Ibn Khaldun. Pemikir Islam yang mengatakan, wahai orang Islam ni kalau nak maju 3 perkara je kamu kena ketahui. Kenali sifat-sifat manusia. Kenali bagaimana sistem sosial dalam manusia itu ada. Dan yang ketiga, kenali penyusunan sejarah manusia. 3 ilmu orang belajar, orang putih belajar, buka School of Anthropology. Kau nak suruh anak kau pergi belajar apa ilmu orang kafir. Orang kafir pun belajar daripada dia. Anak kau nak pergi belajar pula sosiologi, belajar apa logi-logi ni. Pergi mengaji tahfiz. Kau kata orang kafir, orang Islam yang mengasaskan sosiologi. Dan kena pergi belajar historiografi, pensusuran sejarah yang jelas. Supaya dengan struktur sejarah yang jelas, fikiran kita jadi cerah. Kesilapan yang berlaku terkemudian, tengok apa yang berlaku terdahulu. Baiki yang terdahulu, dapat baiki yang kemudian, dapat jadi pengajaran pada yang terkehadapan.